Come on. Yes, sambil kita berdansa. Wow, boleh naik ke bang? Boleh naik. Hanya kita saja. Ya. Ini dia, hanya Ambai from Cebu. Senyumannya, gayanya, berkarisma dan penuh attitude. Juri kita sekarang ini sedang stand. Come on. Mana sorakan anda untuk peserta pertama Miss Cebu International Bike Week? Kita dengarkan. Come on. Mana penyokongnya? Woo! All the bikers, come on. Wow. Wow. Ini markah lebih daripada juri. Pastikan anda mengundi juga untuk kategori-kategori yang dipertandingkan ini. Flying kiss untuk anda semua. Juri kita walaupun nampak santai, tetapi fikiran mereka sekarang ini sedang tertumpu untuk setiap details, untuk setiap persembahan daripada Miss kita yang akan tampil nanti. Alright? Ya, penampilan peserta yang pertama Miss Cebu International Bike Week. Dari Cebu kita bawakan seterusnya Bang Iwan. Ini dia peserta yang kedua Miss Cebu International Bike Week yang juga memperagakan membawa sekali helmet sebagai aksesoris tambahan, memperagakan fashion seorang riders. Tapi boleh naik motor ke bang? Bagaimana? Boleh naik motor? Boleh. Walaupun sikit macam ni, tapi boleh. Hanya terus duduk bersimpuh di sini. Berbakat nampaknya para peserta kita, Azri. Wow, betul. Yang paling penting, mereka memakai t-shirt yang bertemakan 13 Cebu Bike Week Rasyoba Malaysia. Dengan kreativiti mereka, betul. Setiap tahun diberikan satu baju dan mereka akan berkata desain sendiri, cut sendiri untuk disaksikan oleh juri-juri kita dan anda semua. Ini dia peserta yang kedua Bang Iwan. Itu dia peserta kedua, Nur Nirmala binti Muhammad Sulaiman from Cebu. Namanya pun seperti sebuah lagu, Nirmala. Diciptakan seorang insan. Yes. Lembut hati berdu pandangan. Peserta yang kedua, seterusnya. Peserta yang ketiga. Kita tampilkan peserta yang ketiga. Ya. Natalia Limau Ana Jabus from Kapit. Wow, all the way from Kapit. Peserta yang ketiga kita tampilkan untuk mempersembahkan fashionnya. Ini dia, dari sebuah t-shirt menjadi satu orang kata craft yang sangat-sangat menarik. Nampaknya ramai penyokong penonton kita petang ni, Azri. Rami. Mencecah 3,000 penonton. Yes. Dan yang pastinya semua penonton kita nanti tak sabar juga untuk menyaksikan acara seterusnya nanti. Kita trending sekarang. Yes, betul. Kepada yang online live yang hashtagkan Cebu International Bike Week 2025 edisi ke-13. Alright. Ini dia peserta kita yang ketiga dari Kapit kita tampilkan. Natalia Limau Ana Jabus from Kapit. Wow. Baiklah, seterusnya kita tampilkan peserta yang keempat. Ya. Madeline Lina dari Cebu Jaya. Kita tampilkan, ini dia peserta yang keempat dari Cebu Jaya dengan penampilan istimewanya. Mereka bukan sahaja gadis manis, gadis cantik, tetapi orang kata mempunyai karisma dan juga identiti yang tersendiri. Memang menampakkan
sebagai seorang rockers ataupun bikers. Memang kreatif. Azri. Ya, betul-betul. Dengan posting mount. Uish, ada flying kiss untuk kita Abang Wan. Kita kena di sini. Sani jangan cemburu. Jangan cemburu Sani. Peserta kita memflying kisskan Abang Iwan. Nasib baik bukan flying kick, yang flying kiss. Ini dia peserta kita yang ketiga dengan gaya tersendiri. Yes. Pun kita nangga, t-shirt yang mereka gunakan ini bukanlah t-shirt yang dibeli terus siap, tak. Semuanya t-shirt yang biasa tetapi diolah dan juga diubah suai. Mengikut kreativiti mereka. Iya. Saya rasa pun kita dua tahun depan boleh juga koyak-koyak kan. Boleh. Terutama di bahagian perut. Perut adalah aset. Tahun depan kita doa pakai juga lubangkan di situ. Ini dia penampilan peserta keempat, Madeline Lena from Cebu Jaya. Ui, jangan sampai terlodeh. Terlodeh lagi tergugur. Apa nama? Ya ampun. Selempang. Tak apa. Sebab. Dia tidak mempengaruhi hakim. Saya mempengaruhi hakim. Yes. Malah itu mungkin satu persembahan. Dan seterusnya, kita tampilkan peserta yang kelima. Wow. Please welcome on stage Ainul Aisyah binti Mohadir from Bintulu. Ada si dari Bintulu. Azri. Wow. This is mine. Wah, this is yours. Terus cabang ya. Katanya this is mine. Itu kata Bang Iwan. Belum lagi juri kita. Mas Adi. Jangan memotong laluan. Mas Adi hanya mampu zip saja mulutnya katanya. Ini dia peserta kita yang kelima dengan pesonanya, dengan karismanya, dengan attitude-nya ditampilkan untuk anda semua. Datang jauh dari Bintulu demi saya, demi Iwan, Batman. Ayo okey Sani. Ainul Aisyah binti Mohadir from Bintulu. Mana penyokong Ainul? Wah, siap bawa whistle. Yes. Tapi si cukup kuat bang, si cukup kuat. Lagi sekali. Wow. Kita beli whistle dia. Cuba beli whistle yang power sikit. Memang cantik. Ayo okey Miss Philippines. Adakah anda tercabar ataupun tergugat? Miss India belum. Si tergugat. Mereka ada karisma tersendiri di bawah sana. Memang. Yes. Belum lagi mampu menggugat mereka. Abang Iwan seterusnya. Kita teruskan lagi penampilan panelis yang keenam. Please welcome on stage Natasha Malviana, anak nyandang from Cebu. Ini dia Natasha, peserta yang keenam dari Cebu. Wow, nampaknya model-model motosikal kita turun datang menyaksikan di bawah sana. Oh, itu adalah bekas model. Ini dia penampilan kreatif seorang peserta yang keenam. Iya. Berasal dari Cebu dengan ubahan kreativiti baju yang disediakan. Yes. Kita perhatikan aksi bikers. Dan pastinya juga Abang Iwan, pentas ini menjadi saksi siapakah yang akan dinobatkan sebagai Miss Cebu International Bike Week edisi yang ke-13 tahun 2025 nanti. Wow. Kita ada banyak lagi kategori. Yes. Anugerah yang akan diberikan kepada mereka nanti. Miss Beauty, Miss Photogenic, Miss Favorite. Semuanya ada. Miss Congeniality. Dan kepada anda semua, anda sekarang ini sedang menyaksikan Miss Cebu International Bike Week peserta yang ke-6. Ada simbolik. Ya. Itu dia penampilan peserta ke-6, Natasha Malviana, anak nyandang from Cebu. Seterusnya, peserta yang ke-7 kita tampilkan. Peserta yang ke-7, Privia Veronica Ira Achong from Cebu Jaya. Yes. Yes. From Cebu Jaya.
Ketul-ketul. Ini dia Privia Veronica Ira Ochong from Cebu Jaya. Rasa nak petik je rambutnya sikit-sikit. Memang cantik buat tatapan juri kita. Aduh, kreatif lah bang. Selain daripada baju, mereka juga kreatif dengan penampilan mereka. Seterusnya finalis yang ke-8 kita tampilkan Michelle Lee from Cebu Jaya. Kali lagi dari Cebu Jaya kita tampilkan. Ini dia. Wah, peserta yang ke-7. Yang ke-8 Michelle Lee Cebu Jaya. Lu masih lekat saya adik. Di saya kejik. Di si original maknanya lah. Lekat dah. Di mana penyokong-penyokong Michelle Lee? Mana Michelle Lee punya followers? Ui, orang yang sama. Ini dia. Dengan arm sleeve-nya. Yes. Come on, itu dia. Aksi berani. Tanpa tapisan. Hanya kita saja dapat melihat secara langsung di sini. Hai. Tapi jangan panggil B. Jangan. Don't call B. Jangan. Abang Iwan sibuk jadi tukang B. You can call me B. Batman, yes. I'm a Batman. B. Ini dia penampilan peserta kita yang ke-8 untuk anda semua. Itu dia aksi seksi Michelle Lee Cebu Jaya. Itu dia. Aksi ini tidak boleh ditonton oleh remaja berumur 13 tahun ke bawah. Tapi buat kita dua yang mula aksi adik Bang Iwan. Cari upah Bang Iwan. Saya menoleh ke tempat lain. Kita dua si dibenarkan bola aksi yang tadi. Cari terus Bang Iwan. Okey. Itu dia Michelle Lee Cebu Jaya. Yes. Seterusnya peserta kedua terakhir. Kita teruskan finalis yang ke-9. Betul. Please welcome on stage Michelle Lee from Sarike. Wow. From Sarike. Tinggi lampai Bang Iwan. Wow. Mana dia penyokong Michelle Lee Sarike? Oh, ini dia. Abang kita menyokong sambil berasap mulutnya. Ilmu apa dipakai saya pun tahu. Memang berbaloi petang ini menyaksikan finalis kita. Semuanya cantik manis, semuanya jelita-jelita. Michelle Lee from Sarike. Tak jauh Sarike ni. Dekat je. Betul. Juga membawakan helmet untuk aksesoris tambahannya. Maksud helmet di sini adalah utamakan keselamatan menunggang motosikal. Mesti memakai helmet. Tapi kalau peserta kita hanya si pakai helmet motosikal bang, pegang dia tepi. Takut rambut kena ya gila. Rambutnya roboh. Rambut roboh. Apapun mereka tetap memberikan senyuman yang memukau untuk anda semua dan juga juri kita. Siapakah pilihan juri kita di bawah sana? Daripada juri Miss India, Miss Philippines dan Mr. Singapura. Ya. Wow, flying kiss. Siapa menerima flying kiss? Angkat tangan. Itu dia Michelle Lee from Sarike. Abang Sani tadi bila flying kiss, dia tutup mulut, takut terkena nanti. The next contestant, finalis yang ke-10. Yeah. Please welcome on stage Rosia Benti RB from Bintaro. Wow, yes, cantik orangnya. Ya. Mana penyokong Rosia? Mana boyfriend Rosia? Banyaknya orang lelaki angkat tangan tu. Confused saya. Bukan saja pengunjung kita yang excited Bang Iwan. Senyuman yang manis. Tengok jelingannya, jelingan maut. Tengok. Habis kita bawa di jelingnya. Yang pasti dia bawa kru Rasa Malaysia pun turut teruja. Ya. Dengan Miss Cebu International Byway kita tahun ini.
tugas. Yes, come on. Finalis yang ke-10 ini iaitu Rosia binti Arbi from Bintango. Wow, Bandar Limau. Saya dimaklumkan tadi Rosia dia bawa 2 guni Limo Bintango di belakang. Siapa mau ambil? Siapa mau minta kan yang gelap? Limo Bintango. Limo Bintango. Ada di Sepo Bintango. Cak dengan kicap pula dengan cabai. Ini dia penampilan. Ini penampilan. Aksi ini tiada tapisan. Mahal. Memang live. Markah. No tapisan. Markah ekstra mungkin daripada juri Yes. kita. Aksi ini hanya ditonton sekali saja. Tanpa berulang. Bang Iwan, saya tahu bila markah ekstra akan diberi bila saya nanggah Bang Sandi kita. Okey. Markah ekstra lah ya. Yes. Terima kasih. Rosia binti Arbi from Bintango. Ya. Come on. Music please. Masih lagi memberikan markah Miss Philippines, Miss Bollywood dan juga Mr. Fit Singapore kita. 10 finalis telah kita tampilkan untuk pusingan yang pertama. Anda telah menyaksikan mereka beraksi dengan kreativiti. Come on, berikan sokongan. Berikan tepukan gemuruh. Make some noise. Peserta pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 dan ke-10. Semuanya cerita-cerita, semuanya mempunyai karisma, aura dan juga attitude yang tersendiri. Ini dia. Kita bagi ruang Azri. Siapa nak ambil gambar, ambillah sekarang sebelum mereka bergerak lagi selepas ini. Ini dia 10 finalis Cebu International Bike Week Russia Malaysia 2025 menampilkan kreativiti dengan t-shirt Cebu Bike Week di mana mereka mengolah, mengkreatifkan pakaian ini dengan bentuk yang begitu bermesej dengan penampilan yang bersahaja untuk tetapan juri dan juga penyokong-penyokong mereka. Dan pastinya kita semua tahu siapa yang akan dinobatkan sebagai Miss Cebu International Bike Week tahun ini. Semuanya orang kata memenuhi kriteria yang diperlukan, cumanya mungkin markah daripada juri kita perlainan mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Alright? Dan kita teruskan. Yes. Juri, are you okay? Kita bagi ruang juri untuk menghakimi dulu. Silakan juri. Untuk second round. Dan kita teruskan untuk pusingan yang ketiga. Third round. Kita tampilkan sekali lagi ke hadapan dengan gaya tersendiri finalis-finalis ini. Dipersilakan. Finalis yang pertama, Anya Ambai, berasal dari Cebu. Ini dia finalis kita yang pertama. Mungkin extra mark daripada juri kita untuk pusingan yang terakhir ini. Mungkin ada markah yang sama ataupun markah yang dekat-dekat, tapi pusingan yang ini adalah pusingan penentuannya. Anya Ambai atau lebih manja dipanggil Anya, berusia 25 tahun. Ya. Dengan ketinggian 160 cm dan hobinya ialah melayari internet. Wow, melayari internet 24 jam nangkai internet. Bukannya ngadap laptop 24 jam. Tengok mukanya. Dia tengah internet. Ya, Rabbi, senyumannya pun. Dan pastinya anda juga telah pun memberikan undian untuk mereka untuk setiap kategori yang dipertandingkan juga. Kita saksikan aksi finalis yang pertama. Ini dia. Yes. Anya, tahniah Anya dari Cebu. Dan kita tampilkan seterusnya finalis yang kedua, Nur Nirmala binti Muhammad Sulaiman from Cebu. Diciptakan seorang insan. Nur Nirmala lebih manja dengan panggilan Mai. Iya. Berusia 21 tahun. Masih muda. Masih muda lagi. Dengan ketinggian 160 cm. Tanpa sepatu. Hobinya ialah bidang permotoran. Hobinya? Yes, berlomba. Berlomba aja. Memang rajin wanita
Yang ketiga. Seterusnya, Natalia Limau anak Jabus dari Kapit. Lebih popular dengan manja panggilannya Lia. Berusia 23 tahun dengan ketinggian 161 cm. Ya. Hobinya unik, Nazri. Apa hobinya? Hobinya suka memasak dan membuat roti. Memasak nak olah roti je? Olah roti apa? Roti canai. Air si pandai olah. Si bukan. Orang si mau air. Nak olah roti dah masak. Datanglah ke rumah dia nanti. Itu dia, Lia from Kapit. Peserta kita yang keempat adalah seterusnya Madeline Lena atau lebih popular manja dengan nama Lena. Dari Sibujaya. Berusia 30 tahun Nazri. 30 tahun. Dengan ketinggian 155 cm. Ya. Hobinya Apa hobinya? beauty and gym. Oh, main gym dan juga kecantikan. Kalau 24 jam bersolek. bersolek 24 jam. Kalau ada lagu, memang ada lagu macam ni lah Bang Iwan. Lena, oh Lena, Lena. Jamila. Malam tu kita ada Jubila. Ya. Malam ini ada persembahan Jubila. Bukan Jamila, Jubila. Daripada artis popular. Dari Bibi. Malam tu kelak jual. Itu dia Lena. Oh, memang Lena lah tidur malam ni. Dari Sibujaya. Sebab mungkin antara peserta. Aksi buat penyokong. Seterusnya Kalau panelis menang malam ni, yang kelima, teruskan. Ainul Aisyah binti Muhadir from Bintulu. Wah, Bang Iwan, this is yours. Yes. I lock already. Lock. Dan lock. Nama manja Ainul, di mana berusia 19 tahun. 19 tahun baru. Masih muda lagi. dengan ketinggian 160 cm. Dan hobinya painting dan fotografi, melukis. Wow, seni, seorang seni, berjiwa seni. Tangan halus melukis je. Melukis saja. Habis dinding rumah dilukis. Memang sesuai lah Bang Iwan, kita suka melukis tu anak. Melukis anime. Ini dia dari Bintulu. Dari Bintulu, jauh. Ainul from Bintulu. Panelis yang ke-6. Ya. Kita tampilkan Natasha Malviana anak nyandang from Sibu. Wow, from Sibu, peserta yang ke-6. Nama manja Malviana. Berusia 20 tahun dengan ketinggian 160 cm. Wow, tinggi. Hobinya main sape dan ngajat. Wah. Saya nak nangga dia ngajat tolong. Boleh. Boleh ngajat tak? Sampai lah. Untuk tadapan juri, come on. Saya nak tengok dia mengajat. Teng. Come on, Natasha. Oh, si jadi sampai saya. Kita tengok dia mengajat. Seterusnya Kontestan nombor 7. Wow, penjaga garisan penamat kita. Brevia Veronica Ira Achong. Itu dia. From Sibujaya. Panggilan nama Via. Berusia 23 tahun dengan ketinggian 167 cm. Hobi gym, bodybuilding dan makeup. Bolehlah masuk arm wrestling lepas tu. Boleh ikut Mr. Fit arm wrestling. Yes. Makeup tu habis balik belakang kena bendera nya bergerak. Habis wali kibarnya dengan bendera. Kerjanya mengibarnya. Alright, itu dia. Seterusnya, rasa nak petik je. panelis yang ke-8. Ya. Please welcome Michelle Lee, Sibujaya. Ini dia dari Sibujaya. Panggilan manja Siapa? Michelle. Berusia 24 tahun 24 years old dengan ketinggian 155 cm. Peminat hobinya ialah dancing and travelling. Menari. Memang sambil travel, sambil menari. Melancong dalam melon. Bila masuk kapal terbang pun menari juga. Ini dia. Hobi dan kedua-dua hobi dia. Itu dia Michelle from
from Sibu Jaya. Itu dia, senyuman tetap mereka lemparkan untuk anda semua petang ini. Semuanya senyuman manis. Yes. Lebih manis daripada gula. Manis lagi daripada stevia, bang. The next contestant, finalist number 9, Misha Lee from Sarike. Wow, Bandar Nanas. Nama manja Misha. Ya. Berusia 18 tahun. 18 tahun. Muda lagi. Dengan ketinggian 166 cm. Hobinya volunteering atau sukarelawan. Sukarelawan, bagus. Charity walk. Bagus. Amal kerja-kerja amal. Jiwa sukarelawan tu besar. Jiwa kental. Don't judge a book by its cover. Yes, but judge its cover. Tengok, dia suka bidang sukarelawan. Yes. Apapun ini adalah orang kata persembahan yang mereka tampilkan khas untuk kita semua. Okey, Misha, lepas ni kita buat kerja-kerja amal membersih kawasan Sibu Byway esok. Next contestant, finalist number 10. Ini dia, Rosia binti Arbi from Bintango. Dari Bintango, Bandar Limau. Limau Bintango. Ya. Nama manja Sia. Siapa? Sia. Berusia 26 tahun. 26 tahun. Dengan ketinggian 155 cm. Yes. Hobinya menarik. Apa? Menari. Menari, ya ja. Ya ja. Sampai masak pun menari. Yes, dia menari je kerjanya. Menari sampai driving. Supaya badan dia cantik, menari. Wah. Oi, jangan bang, ya nampak spana ya. Ya bukan spana 17, ya spana muda laras ya. Aduh, dia angkat je sepatu. Bahaya, siap. Oh, siap. Habis kita gerak di pulas-pulasnya. Tahun depan ada finalis nama Jamilah. Jamilah nak tahun depan. Tahun depan. Kita pastikan ada. Itu dia, from Bintango, Sia. Sia. Doa tetapan juri kita. Juri kita betul lumus, nampaknya fokus dengan penjurian. Sampai terkunyah-kunyah. Saya tahulah bahagian mana motosikal bang, yang pakai spana mudah laras, yang saiz tok lah. Ya, spana kerto ya. Saya tahu. Ya. Ada kah motosikal? Ya, spana pakai nak goyek tanah, goyek tanah ni pakai kerto. Pun ada lah spana sebesar yang motosikal. Saya tahulah. Kita berikan tepukan gemuruh kepada 10 finalis Sibu International Byway. Yes. Jom kita persilakan mereka semua bergerak cepat sekali ke hadapan. Stay di hadapan untuk penampilan terakhir. Juri-juri kita melihat dengan lebih dekat. Official kamera, take the photo. Come on. Alright. Azri, kita berada di tepi. Yes. Di sini. Boleh sih kita ke situ lagi? Kita kita pun ambil peluang ambil gambar sekali. Datang ke situ lagi, beralih ke situ lagi. Saya nak dengar lagi. tepukan gemuruh. Okey lagi. Lagi. Ya. Saya ni tinggi 170, masih juga rendah. Tetapi 170 kita bawa yang lagi 2 tahun akan tinggi lagi. Kita fokus gambar dulu. Come on. Yes. Yang kepada anda teruskan bersama kami di pentas utama ketika ini. Ya. Kita memeriahkan acara Miss Sibu International Byway Rush Copa Malaysia. Yes. Wow. Juri-juri kita sekarang ini sedang memberikan penilaian terakhir untuk setiap peserta kita. Dan mungkin juga ada yang hadir di bawah ini adalah bekas-bekas Miss Sibu International Byway. Ada si bekas Sibu International, Miss Sibu International Byway yang hadir. Kalau ada angkat tangan. Bang, kita ada lelaki bang. Alright, dan selepas ini kita teruskan dengan keputusan kita. Dan sekarang ini juga sedang bersedia di belakang sana di mini kemah kita, iaitu arm wrestling sebelah sini. Dan Sulaiman from Sibu. Ya. Natalia 5 anak jabus from Kapit. Madeline Lena from Sibu Jaya. Ainul Aisyah binti Muhammad from Bintulu. Natasha Malviana Ananyandang from Sibu. Flavia Veronica Ira Achong from Sibu Jaya. Ya. Misha Lee, Sibu Jaya.
Bintalo. Yes. Kita mohon kepada semua panelis bergerak ke belakang, pusing. Untuk bersama-sama dengan pentas kecilakan Miss Nisha from Rashopa Malaysia. Ya, silakan. Rashopa Malaysia. Baiklah, kita mulakan. Azmi. Ya. Kita ada 4 kategori untuk siapakah panelis yang layak memenangi. Kita ada Miss Catwalk, kita ada Miss Creative, kita ada Miss Personality, dan kita ada Miss Popular. Ya. Miss Popular adalah melalui undian stiker oleh rakan-rakan bikers. Wow. Thank you atas vote anda. Kita mulakan untuk pemenang bagi Miss Catwalk. Miss Catwalk Yang terbaik adalah itu dia. Kita bersedia menerima hadiah berupa piala dan juga selempang atau yash. Pemenangnya ialah Miss Catwalk goes to finalist nombor 2 Nur Nirmala binti Muhammad Sulaiman from Sibu. Diciptakan seorang insan Sani apa Sani kita? Yes, ini dia Nirmala. Tanya the best cat atau lebih manja dipanggil Mai. Tanya, silakan. dan untuk anugerah seterusnya, teruskan Pak Iwan. Miss Creative dianugerahkan kepada finalis nombor 7 Previa Veronica Iracho from Sibu Jaya. Itulah rasanya selepas ini nanti boleh dah petik rambut-rambutnya. Yes. Seram je rasa. Memang kreatif Azri. Ya betul. Dari segi adunan rambut sampai baju. Saya rasanya seorang je yang berambut Rona-Roni malam itu. Yes. Tahniah. Tahniah. Dan seterusnya untuk anugerah Miss Cardinality, kita anugerahkan kepada Miss nomor 9 Michelle Sarike. Wow. Ya. Mana penyokongnya? Sia-sia dua datang ya. Ada yang nyangkut. Masih lagi kita menantikan gelaran Miss Sibu International Bike Week yang kita sama-sama tunggu. Dan ini dia masa lagi Miss Community. Tahniah. Untuk anugerah seterusnya, Miss Popular melalui undian bikers dan juga pengunjung Sibu International Bike Week dianugerahkan kepada finalis nombor 10 Rosia binti Arfi from Bintalo. Yes. Wow. Berjiran Bintalo dan juga Sarike, dua-dua nyangkut betul. Hebat. Siapakah yang mengundi beliau? Boleh sih kita dengarkan sorakan yang mengundi beserta ke-10. Yes. Azri, yang menang ni saya nak 1 kilo 5 Bintalo. Apa 1 kilo? Cuni. Selori lah. Dan buah nanas. Okey, kita ke kemuncak keputusan. Ke puncak kita. Baiklah. Kita tumpukan perhatian untuk keputusan yang akan diumumkan ini. Number 4, kedudukan tempat keempat. Tempat yang keempat kita mulakan. Are you ready? Tempat keempat. Yes. Itu dia. Membawa hadiah berupa piala dan selempang. Piala dan juga selempang. Tempat keempat dianugerahkan kepada finalis penombor 1, 2, 3. Umumkan Bang Iwan. Bernombor finalis nombor 7 Previa Veronica Iracho from
juga. Betul. Tempat ketiga dimenangi oleh finalis nombor 2, Nur Nirmala binti Muhammad Sulaiman from Cebu. Ini dia. Yes sir. Menerima dia beberapa piala, mahkota dan juga selempang serta voucher RM200 from Mary Beauty Studio. Yes sir. Come on. Wow, ini dia peserta yang kedua. Petang ini dinobatkan sebagai Miss yang berada di tempat. Wih, dah 3 dah selempangnya. Berada di tempat yang ketiga. Yes Baiklah. Memang cantik. Baiklah, seterusnya Iwan. Tempat kedua, second runner up. Bukan second, first runner up. First runner up. Tempat yang kedua. Tempat kedua. Tempat kedua. Menerima piala dan juga voucher bernilai RM300 daripada Mary Beauty Studio dan mahkota. Pemenangnya ialah finalis nombor 10, Rosia binti Arbi from Bintangor. Dari Bintangor sekali lagi. Tempat yang kedua. Disarungkan mahkotanya oleh Miss Nisha dari Ras Chopper Malaysia. Hadiah juga disampaikan oleh Mr. Sani dan juga dari Mary Beauty. Uish. Itulah Abang Sani. Saya tanya juga motosikal kalau ada skru yang sebesar itu. Tetapi itu adalah orang kata kreativiti mereka. Sia-sia jangan buat spana mudah laras. Adjustable spana. Tahniah kita ucapkan kepada Miss yang ke-10 iaitu dari Bintangor. Yes sir. Dan winner. Ini dia champion. Winner saya nak bersama dengan Bang Iwan tau. Winner kita jemput Champion. kita sekali sebut winner. Miss Cebu International Fight Week 2025 Ras Chopper Malaysia dinobatkan kepada finalis nombor 5 Ainul Aisyah binti Muhammad from Bintulu. Yes sir. I love. You love. Bukan love. Love. I speaking you love. Wow. Kita ucapkan apa Sani? Apa ramai-ramai? Don't say goodbye. Abang Sani. Abang Sani masih zip mulutnya. Inilah dia Miss Cebu International Bike Week tahun ini 2025 edisi yang ke-13 dinobatkan kepada Miss yang menggunakan plat bernombor 5. Seterusnya penyampaian consolation kepada penerima-penerima sebagai penghargaan. Mr. Sani, stay here. Kita persilakan Miss finalis nombor 1 Silakan. Anya Ambai menerima penghargaan daripada Ras Chopper Malaysia. Wah, silakan. Juga. Dan seterusnya finalis nombor 3 Natalia Lima Ona Jabus. Betul, penerima juga saja penyertaan sebagai penghargaan. Dan seterusnya finalis nombor 4 Madeline Lena from Cebu Jaya. Come on. Ini dari Cebu Jaya. The next consolation cenderamata kepada finalis nombor 6 Natasha Malviana anak Nyandang. Silakan. Dan mereka ini semua sudah pun membuat yang terbaik.
seterusnya, panelis nombor 8, Michelle Lee from Sibujaya. Dari Sibujaya juga menerima hadiah sanggup hati petang ini. Dan seterusnya kita grup foto. Sila ke depan. Sila ke depan. Boleh saya kita jemput sekali Sis Helen on stage. All the judges. Eden juga Miss judges kita. Dewi, Miss Yasmin on stage. Silakan. Jom bersama dengan Miss Sis Helen. Helen. Silakan. Miss Helen. Best group selepas ini nanti kita akan sama-sama saksikan dan juga kita sama-sama meriahkan Bikers Game kita nanti. Meja. Pinjut. Right. Yeah. Wow, ini tanya. Dan terjawab dah segala persoalan kita. Terima kasih. Alright, jom. Untuk acara kita seterusnya